Cikgu, boleh cikgu terangkan kepada saya macam mana analisis tindakan pihak Siam dalam berhadapan dengan peluasan kuasa barat yang berlaku di Asia Tenggara ni cikgu? Tentulah boleh. Mari cikgu ceritakan. Siam ialah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara atau India Belakang. Ia disebut demikian kerana jika dilihat dari Eropah, wilayah Asia Tenggara berada di bahagian belakang Eropah. Kedudukan Siam bersempadanan dengan Laos dan Kemboja di sebelah timur, Malaysia dan Teluk Siam di sebelah selatan, serta Myanmar dan Laut Andaman di sebelah barat. Di bahagian tengah Siam merupakan kawasan Tanah Pamah yang didominasi oleh aliran Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Siam. Selain itu, Sungai Mekong merupakan laluan perdagangan pada zaman pertengahan. Sebutan Siam telah digunakan pertama kali oleh orang India Khmer pada abad ke-11 untuk menggambarkan keadaan daerah yang mempunyai banyak pelombongan emas. Perkataan Siam berasal dari bahasa Sanskrit yang memiliki dua maksud iaitu orang hitam atau emas. Penduduk Siam menyebut negara mereka sebagai Muang Thai atau Kerajaan Sukhothai. Sebutan ini terus dikekalkan ketika di bawah pemerintahan Raja Mongkut. Majoriti penduduk di Siam adalah orang-orang suku Thai. Pada pertengahan abad ke-15, orang Thai berjaya mengalahkan kekuatan orang-orang Khmer dan kemudian bangsa Thai terus menyebar di daratan Asia Tenggara dan tinggal berhampiran dengan bangsa-bangsa Khmer, Mon dan Myanmar. Kemudian mereka mendirikan kerajaan Thai yang tertua iaitu Nan Chau. Namun disebabkan oleh serangan dari bangsa Mongol pada abad ke-13, maka bangsa Thai telah membangunkan satu kerajaan untuk mempertahankan kemerdekaan mereka iaitu kerajaan Sukhothai yang merupakan kerajaan pertama yang didirikan di Thailand pada tahun 1238. Kemudian pada tahun 1350 muncul kerajaan Ayutthaya sebagai sebuah kerajaan yang baru. Kerajaan Ayutthaya didirikan oleh Raja Ramadipati I. Ayutthaya masih menggunakan konsep Dewa Raja. Istana Raja digambarkan sebagai Gunung Meru yang suci, kota dewa di mana terdapat 4 wakil Perdana Menterinya sebagai penjaga dewa yang melambangkan 4 mata angin. Ayutthaya merupakan pusat perdagangan ketika di bawah kepimpinan Raja Narai. Perjanjian Berni ditandatangani pada 20 Jun 1826 antara Inggeris yang diwakili oleh Kapten Henry Berni dan Siam iaitu Raja Rama III. Tujuan utama ialah untuk memulihkan hubungan diplomatik selepas Perang Anglo-Burma serta memastikan kepentingan perdagangan Inggeris di Semenanjung. Henry Berni juga dihantar untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan isu wilayah seperti Kedah, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu. Antara kandungan utama Perjanjian Berni iaitu Siam bersetuju untuk memberikan pedagang Inggeris boleh berdagang dengan bebas di Siam. Siam juga mengakui kemerdekaan Perak dan tidak akan menyerang Perak atau Selangor. Selain itu, hubungan dengan Kedah dan Terengganu hanyalah sekadar hubungan upeti yang tidak melibatkan unsur kawalan politik. Dalam perjanjian Berni ini juga, Siam menyekat Inggeris daripada mengimport opium ke Siam dan Inggeris tidak dibenarkan untuk mengeksport beras ke luar negara. Siam juga melarang ekspor garam, emas dan kayu serta Inggeris tidak boleh menyewa kapal atau barang Cina. Kesan melalui Perjanjian Berni membolehkan Siam mengekalkan sistem monopoli dan keuntungan melalui cukai yang tinggi. Perdagangan dengan China dan India turut meningkat, terutama ekspor gula meningkat dengan pesat selepas perjanjian. Namun, Berni kecewa kerana tiada hak ekstrateritorial dan Inggeris tidak berpuas hati kerana Siam memberikan lebih banyak keistimewaan kepada pedagang Cina. Inggeris menganggap perjanjian Berni ini terlalu menguntungkan Siam dan merugikan mereka.
Akhirnya, kekecewaan Inggeris telah mendorong mereka menuntut perjanjian yang lebih berat sehingga membawa kepada Perjanjian Boring 1855. Perjanjian Boring ditandatangani antara Raja Mongkut dan Sir John Boring. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian paling penting dalam sejarah hubungan antarabangsa Siam kerana ia menandakan permulaan pembukaan ekonomi negara tersebut kepada kuasa barat. Salah satu isi utama perjanjian ini ialah penghapusan monopoli perdagangan kerajaan. Ini bermakna kerajaan Siam tidak lagi mengawal sepenuhnya harga, barangan dan aktiviti perniagaan. Pasaran menjadi lebih terbuka dan peniaga bebas mula muncul, mengubah struktur ekonomi tradisional negara itu. Perjanjian ini turut menetapkan bahawa British dibenarkan mengimport opium. Namun, penjualannya tetap menjadi hak monopoli kerajaan Siam. Ini menunjukkan bahawa walaupun Siam membuka pintunya kepada perdagangan asing, kerajaan masih cuba mengekalkan kawalan terhadap beberapa sektor sensitif. Sebaliknya, perdagangan Siam dengan dunia luar meningkat dengan mendadak. Ekspor barangan seperti gula ke Singapura dan wilayah lain bertambah, menjadikan ekonomi Siam lebih terbuka dan lebih terlibat dalam pasaran global. Walaupun perjanjian ini memberikan banyak kelebihan kepada British, Perjanjian Boring dianggap langkah penting yang menyelamatkan Siam daripada penjajahan. Dengan hubungan diplomatik yang baik, Siam tidak mengalami nasib seperti Burma, Laos atau Kemboja yang jatuh ke tangan kuasa asing. Raja Chulalongkorn atau lebih dikenali sebagai Rama V merupakan anak tertua Raja Mongkut Rama IV dan Ratu Dewi Sindra. Beliau dinobatkan sebagai Raja Siam ketika berusia 15 tahun. Raja Chulalongkorn digelar bapa pemodenan Thailand kerana berjaya membawa kemajuan dan kemodenan kepada Thailand. Terdapat banyak perubahan yang dilakukan dalam institusi sekolah dengan penekanan kepada ilmu sains, teknologi dan kemahiran. Pada tahun 1871, sekolah Inggeris telah diperkenalkan. Pengajaran di sekolah ini tertumpu kepada kemahiran bahasa Inggeris, ilmu sains, seni dan matematik yang bersifat moden. Daripada segi sosial, adat yang menjadi kebiasaan masyarakat Thailand mula dihapuskan. Misalnya, adat bersujud ketika menghadap Raja Thailand telah dihapuskan pada tahun 1873. Sistem perhambaan turut dihapuskan secara berperingkat-peringkat melalui Undang-Undang Pengabdian 1874. Adat perhambaan dalam tentera dan polis oleh golongan pra dan shui turut dihapuskan. Sistem kehakiman juga telah diubah oleh Raja Chulalongkorn demi kemajuan Thailand. Pada tahun 1954, Mahkamah Jenayah dan Mahkamah Awam ditubuhkan. Sekolah undang-undang juga didirikan untuk menggalakkan pelajar Thailand mempelajari sistem kehakiman barat. Raja Chulalongkorn atau Rama V merupakan Raja Siam yang memerintah dari tahun 1868 hingga 1910. Pada zamannya, Siam berdepan tekanan hebat daripada dua kuasa besar iaitu Perancis di Indochina dan Britain di Burma serta Tanah Melayu. Kedua-dua kuasa barat ini berlumba-lumba meluaskan tanah jajahan serta memberikan ancaman besar kepada keselamatan Siam. Bagi mengelakkan peperangan dan penjajahan penuh seperti yang berlaku di Burma dan Vietnam, Raja Chulalongkorn memilih strategi diplomasi. Beliau percaya bahawa mengorbankan sebahagian wilayah adalah cara paling bijak untuk mengekalkan kedaulatan pusat kerajaan di Bangkok. Tindakan ini menyebabkan baginda digelar pemimpin yang bijaksana dalam politik antarabangsa. Pada tahun 1893, Laos diserahkan kepada Perancis. Krisis 46 berlaku apabila kapal Perancis memasuki perairan Siam. Ketegangan ini memaksa Siam menandatangani perjanjian yang menyerahkan wilayah Laos kepada Perancis. Melalui rundingan lanjutan,
Siam menyerahkan beberapa wilayah di Kemboja sebagai pertukaran sempadan baharu yang lebih stabil pada tahun 1904 dan 1907. Perjanjian Bangkok 1909 pula membawa kepada Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dipindahkan kepada Britain. Sebagai balasan, sempadan Siam British dimuktamadkan dan hubungan diplomatik diperkuatkan. Rundingan utama dijalankan di Bangkok iaitu pusat pemerintahan Siam. Wilayah yang terlibat adalah di kawasan sempadan sebelah timur iaitu Laos dan Kemboja dengan Perancis dan di sebelah barat dan selatan iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dengan Britain. Siam sedar bahawa menentang kuasa barat secara ketenteraan hanya akan membawa kepada kejatuhan sepenuhnya. Penyerahan wilayah dilakukan sebagai strategi untuk mengelakkan perang, mengekalkan kemerdekaan di kawasan pusat dan membina hubungan baik dengan kuasa barat. Raja Chulalongkorn menghantar diplomat terbaik dan mendapatkan bantuan penasihat barat seperti Gustav Rollin Jacquemins untuk berunding. Siam mengamalkan soft diplomasi dan sekaligus telah menunjukkan kesediaan berunding secara bertamadun. Pada masa yang sama, Siam menjalankan pelbagai reformasi dalaman untuk menguatkan pentadbiran dan memastikan negara kekal stabil walaupun kehilangan wilayah. Kesimpulannya, Siam kekal merdeka kerana kebijaksanaan diplomasi dan kesediaannya melakukan perubahan melalui rundingan, pembaharuan raja-raja serta strategi mengimbangi kuasa barat. Siam berjaya mengelakkan penjajahan dan mengekalkan kedaulatannya hingga hari ini. Langkah ini membuktikan bahawa penyesuaian strategi politik mampu mengubah nasib sesebuah negara. Kejayaan Siam turut menjadi contoh penting tentang kepentingan kepimpinan yang bijak dalam menghadapi tekanan kuasa luar.